Orang mari kat pojak apa tengok 4 sesi. Orang tahu, orang bayar dengan rawatan obor dengan pojak ni 2,200, orang tahu apa dia dapat. Jamu pojak bagi, urut tang pojak bagi, training pojak bagi. Sebab tu orang bayar kadang-kadang bayar penuh 2,200. Sebab apa? Sebab bukan kita sekadar urut balik, bukan. Kita pemulihan. Pemulihan overhaul balik Mr. P tu supaya Mr. P tu normal macam sebelum ni. Dah rosak susah sikit lah. Dah rosak ni abang 7 tahun. Sabarlah, kita berobat lah. Cuma saya nak janji lah, tempoh pemulihan tu berapa lama. Cuma saya akan buat makna sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat lah. Tapi dia akan ada sikit perubahan tu. Perubahan dari segi morning work, perubahan lagi segi kerah, penghasilan sperm tu lagi banyak. Itulah. Jadi sebab abang akan jumpa balik dengan pojak ni untuk sesi 2 lagi. Jadi kita akan tengok sendirilah perkembangan dia macam mana. Bukan pojak urut balik, bukan. Dah pojak memang kedai pojak sini je. Dah pojak sendiri pun 18 tahun dalam bidang ni. Kita lebih kepada tolong orang lah. Kalau abang sihat, abang bahagia, pojak pun dapat pahala. Padu kifayah, tolong orang. Betul tak, Bok? Duit-duit juga, pahala kerja juga, sama-sama dapat. Sejak kali abang bersama orang rumah nanti, saya dapat pahala. Sebab apa? Sebab mempereratkan rumah tangga tu.